Hai, Assalamualaikum, bersama Pak Su kembali di Radio Visual Business untuk adik kakak kita dari Kelantan FM. Jadi hari ni Pak Su mari rasanya orang panggil nak cari tempat-tempat orang panggil nego air kecil lah adik kakak. Jadi Pak Su mari hari ni jumpa tempat demo buat kisi adik kakak. Buat kodo pun boleh. Kalau tengok ke tempat ni kak. Lah. Kau duduk atas kursi orang kaya, adik kakak. Jadi hari ni Pak Su mari di tempat pembuatan cushion. Apa pun sebelum tu adik kakak, Pak Su nak adik kakak muat turun RTM Klik untuk nikmati, untuk ikuti siaran-siaran eksklusif yang diterbitkan oleh RTM. Okey. Jadi tanpa buang masa, hari ni Pak Su mari ialah ke FD Cushion ya, yang orang panggil diuruskan oleh salah seorang warga tempatan, anak muda kita lah. Kita iaitu saudara Farid. Apa pun kita berkenalan dululah. Dengan saudara Farid. Apa khabar Farid? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi sebelum itulah Pak Su nak kenal lah Farid ni. Setara mana orang. Pak Su pun tukar rambut dengan benar. Jadi Pak Su nak Farid perkenalkan lah setara mana. Farid ni lama mana dah niaga air ni? Peniaga air ni lama dalam ni 7 tahun lah. Ni 7 tahun. Ni 7 tahun ada lah. Okey, Farid ni memang orang kenal dengan nama lagu mana tu? Kenal nama Farid. Memang kenal dengan nama Farid. Okey, baiklah. Pak Su nak teruskan lah dengan tujuan Pak Su mari sini. Pak Su nak tahu dari segi bab niaga Farid ni dengan pembuatan cushion. Sejak bila mula, lagu mana pucuk? Pucuk dia, mula-mulanya memang masuk Biak Mara. Biak Mara? Masuk Biak Mara. Masuk Biak Mara tu atas minat nak jahit cushion. Memang atas minat nak jahit cushion. Dalam kos bidang ke dia? Dalam kos bidang, hiasan dalam. Hiasan dalam? Hiasan dalam tu dia banyak lah. Banyak kata step-step dia, tapi saya ambil bagi cushion saja. Bagi cushion saja. Bagi cushion saja. Sehingga menjadi punca lah dah. Punca rezeki kerjaya. Jadi Pak Su nak tahu juga Farid. Dari segi bab pembuatan cushion ni, dia lagu mana KJL kak? Lagu mana buatan kak? Adakah Farid menerbitkan juga cushion buatan Farid sendiri ataupun hanya sekadar mari menerima pelanggan-pelanggan yang nak buat beki je? Lagu mana? Okey. Saya tidak mengeluarkan barang-barang baru, saya hanya merepair saja. Merepair barang-barang lama jadi baru di store lah. Kursi-kursi jati, kursi-kursi lama, kursi klasik boleh buat. Kursi kayu jati. Kursi kayu jati. Boleh deh? Boleh. Hok patah kaki, hok cabut tempat duduk boleh? Boleh. Kalau dari segi hok besi, hok besi. Hok besi tu kita tengok material jugalah. Kalau boleh tukar pergi ke kain. Tengok keadaan dia. Tukar kursi dia selalu. Ya. Okey adik kakak. Ni antara orang panggil cara kerja buat dia lah adik kakak. Saudara Farid. Baiklah, Pak Su nak tahu juga dari segi bab pembuatan cushion ni, orang panggil membaik pulih. Kalau puye-puye macam lagu mana hok paling lebak sekali demo mari atas cushion. Adakah tidak menanti kau anak duduk locak koyok rabot dak, tak menanti kau tu dak. Puye banjir ada dak. Orang demo mari atas hok barang selup ke, barang hok polok uang kau nak suruh repair ada dak. Dia kalau hok ramah dak. Kalau sebut hok ramah ni mestilah hari perayaan. Hari perayaan. Salah satunya perayaan kita lah. Aidilfitri mesti ramah. Dalam bulan puasa tu mesti ada tepuh hai. Ya. Tepuh hai amat luar biasa lah. Amat luar biasa. Amat luar biasa. Bulan banjir bukan kata tak ada. Ada selepas pada banjir mesti ada. Tapi pada dari segi bab cabaran, Pak Su nak tahu kalau contoh hok banjir sedia malu lah. Banyak bagai punuk. Kalau jenis kursi kayu banyak bagai pohon. Adakah ianya memberi kecabaran kepada Farid untuk membuat orang panggil membaik pulih balik? Kursi gitu dia. Kursi orang saya beki ni lebih kurang gini. Dia macam perabot jati ni dia tak kacau kena. Dia hanya rusak kain, span. Itu kita boleh beki kalau kursi terkini yang guna pakai perabot. Sigbox kan? Ya. Bekok tu tak boleh beki dah tu.
Dia bekuk habis kena air dah. Iyalah. Tapi kalau tengok kau kayu ni pun, kalau buat su sepak pun rasa tak patut. Moga dia kayu ke enggak? Kayu kerak. Kayu buat teh molek. Ya. Tak. Tu dia. Okey Farid, dari segi bak kerja buat Farid. Contohlah buat su mari lah. Kursi kau. Tambah pula puye perayaan. Dalam jangka masa berapa hari Farid boleh siap ke? Satu set kursi ni dalam masa seminggu lebih ke 2 minggu lah. Seminggu lebih ke 2 Satu minggu. set kursi lah. Seminggu lebih ke 2 minggu. Satu set kursi. Satu set kursi. Jadi maknanya kalau kata ke dari kalau contoh punya raya. Farid, lagu mana Farid uruskan? Kerja buat Farid ni. Kalau contoh ke sore mari. Mesti sepalo 2 3 4 palo mari. Kalau 2 3 4 palo dia tidak sekso ya. Mesti ada 2 3 set. Nak. Okey. Untuk hari projek kita ada kata kita ada ambil kontrak dengan orang. Mana orang tu dia tidak ambil kontrak dengan kita saja. Maknanya kalau raya tu kita akan ambil dia. 2 orang, 3 orang kadang-kadang. Bagi anak putih nak. Anak putih. Dia raya dia mesti mari. Tidak sore lah. Sore. Kalau hari-hari biasa ni kita biasa ni kita 2 orang. Tapi hari ni tak mari. tak mari. Tak mari. Ya. Okey Farid, dari segi bak membaik pulih. Beli baru dengan membaik pulih. Ahli posu tak boleh nak baca. Kalau posu kelas-kelas dia ni posu beki lagi selakat kat boleh. Jadi kos baik pulih dengan beli baru, dia tewas taruh mana go. Okey. Contoh lah ni sofa ada juga. 1,000 lebih pun ada juga. Tapi kalau nak beki tu, 1,000 lebih tu tak pernah sampai. Sebab kalau kita beki tu harganya habis 2,000 lebih ke 3,000. Maknanya mahal beki lagi. Sebab dia kualiti kita beki ni lah. Macam kain kita gunakan berkualiti, spam berkualiti. Tidak macam kila-kila buat tubik sofa. Kan lah ni ada 1,000 lebih tu. Dia lain. Kita guna material semua okey. Ya. Okey. Baiklah Farid, posu nak tahu juga dari segi bak material, dari segi bak kakak-kakak Farid guna, ada. Daripada mana Farid dapat ke behe-behe kakak-kakak Farid tu? Sama ada Farid buat sendiri, cipta sendiri, ada orang panggil kau, kalau kau orang putih orang panggil kau tim dengan siapa-siapa, kau dengan pihak-pihak mana kau, lagu mana? Daripada segi barang macam kain-kain ni saya ada juga pendal luar di Kuala Lumpur, Penang, Johor, macam bata-bata, butir-butir gini ni saya order kat Melaka ada. Kota Baru saya pilih kedai, saya mencari alternatif jalan hok murah lah. Mana murah situlah saya beli. Tak kisah dia tu jauh, saya order jauh. Tapi tidak takut ke Farid dengan benda kakak-kakak hok murah tu, dia akan menjejaskan kualiti kerja buat Farid. Itu saya nilai pula lah. Sebab dia mesti ada assessment dia mari sini dia nilai bagai ni. Dan saya tengok lah. Bagai hak dia jual saya tu kualiti sama tak saya guna. Ya. Kalau sama saya guna. Okey, dari segi bak kerja buat Farid, ada tak orang panggil apa ni cabaran ataupun rungut daripada pelanggan awak? Daripada pelanggan awak kerja awak tak kemah kau gapo kau ada tak? Jenis kelas-kelas halus lah, kelas-kelas cewek. Lah kalau kira masa dengan saya buat 7 tahun 8 tahun mestilah ada kali dua tak puas hati tu. Ya. Jadi kita pun kalau orang tak puas hati kak, kita cuba orang kata puaskan hati dia. Ya. Menambah baiklah. Menambah baik. Mana tempat tak kena saya buat balik. Ya. Mana kata saya buat satu set kursi ni saya atas dia tak puas hati, mana tak puas hati ni saya buat lagi. Gitu. Tidak awak lepas tangan ikut demo ni mungkin back kill ya. Cakap tidak dah. Bagus. Okey. Baiklah Farid. Posu nak tahu juga dari segi perniagaan Farid. Lagu mana Farid mula dengan perniagaan? Adakah mendapat bantuan daripada pihak kerajaan ataupun daripada agensi-agensi mana-mana ke yang memberi sokongan kepada Farid untuk mulakan perniagaan, untuk teruskan perniagaan? Saya bantuan itu memang ada daripada Mara lah. Mara. Sebab saya belajar pun daripada Mara. Jadi bila keluar tu Mara sentiasa follow perkembangan saya. Sentiasa ikuti perkembangan. Daripada Mara lah bantuan. Mara sendiri pun ada kadang-kadang main lawak tengok saya di sini. Mak.
Tu dia. Dan Pak Su nak tanya juga. Ada tak harapan Farid daripada pihak-pihak lain juga lah yang akan memberikan sokongan ke atas Farid untuk teruskan perniagaan? Ya. Saya mengharapkan lah orang-orang berdekat terus sokong support saya untuk memajukan lagi bisnes saya. Ya, insya-Allah. Okey, baiklah Farid, kita sudah berada di penghujung pertemuan. Jadi Pak Su nak tanya lagi lah sebelum nak dengar kata-kata akhir daripada Farid. Dengan perkembangan dunia hari ini, dengan pelbagai teknologi, orang panggil tumbuh serupa cendawan hari ini. Farid duduk nokeh, duduk mesah kerja buat Farid ni. Sekadar tunggu orang mari kedai ke ataupun ada tak cara-cara, kaedah-kaedah untuk Farid promosikan perniagaan Farid? Ada. Saya ada promosi di dalam TikTok, di dalam Facebook, Marketplace. Saya online pun banyak lah. Mana online itu saya tulislah situ untuk terima pengantin saya pergi ambil rumah. Ambil, buat mari buat sampai siap jatah balik. Sampai pagi tahap jatah ambil pun. Jatah. Okey, bagus. Okey, baiklah. Regok paling terik lah bagi Pak Su nak tahu. Tahu mana Pak Su bukan kelas-kelas orang ada. Moga anak-anak Pak Su pun ramai. Takut dok main locak-locak hari-hari main bagi berapa. Paling terik lah. Paling terik dah. Paling terik kita menggunakan kualiti kulit betul. Kulit lembu lah. Kulit lembu? Kulit lembu betul. Kulit original. Boleh mencecah sehingga 5,000, 6,000. Kos. Baik pulih. Okey. Selain daripada cushion ni, cushion kereta tak ada ke? Cushion kereta boleh. Cushion motor boleh. Asalkan kursi, insya-Allah boleh buat. Insya-Allah boleh buat. Okey, baiklah Farid. Kita sudah berada di penghujung pertemuan. Jadi adik Pak Su nak dengarlah kata-kata akhir ataupun harapan Farid lah sebagai salah seorang peniaga kecil yang pastinya mempunyai harapan besar lah dalam meneruskan perniagaan di masa akan datang. Persilakan. Okey. Saya mengharapkanlah kawan-kawan, orang-orang berdekatan boleh memberi support anak-anak Melayu kita supaya melangkah lebih jauh lagi. Okey, baik. Itulah adik-kakak harapan salah seorang peniaga kecil kita. Pembaik pulih cushion. Ya, jadi kepada adik-kakak kita, ada hak nak beki, ada hak nak mesah, bolehlah cari dia. FD Cushion, saudara Farid. Okey? Batu sebelah terai. Batu sebelah terai. Jadi kepada adik-kakak kita sudah berada di penghujung pertemuan. Pak Su nak ucapkan terima kasih di atas tontonan anda dan jangan lupa terus muat turun RTM Klik. Ikuti semua siaran yang diterbitkan oleh RTM secara eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.